أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل له حزنا إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang bertakwa adalah orang yang berjaya. Itulah pesanan daripada saya, wasiat daripada saya untuk diri saya terutamanya dan sidang penonton dan sekalian sahabat-sahabat saya. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz dan ustazah dan seluruh mereka yang ittiba'us sunnah, yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa selawat. Saya hari ini nak bercerita berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam konsep yang sama saya nak mengenengahkan berkaitan dengan Nabi sebagai seorang individu. Jadi kalau ada sebarang salah dan silap, tolong beri teguran, terutamanya kepada sahabat-sahabat saya yang khatam kitab Syama'il Muhammadi, dan mereka ni antara ustaz-ustaz dan ulama-ulama yang hebat, antara ulama yang boleh dipelajari. Kalau tekan YouTube dan sebagainya untuk kita tengok, saya sebut antara yang kita boleh pelajari apa yang saya nak cerita hari ini. Sebab saya bukan orang yang terbaik untuk cerita siapa diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sedar diri saya. Cumanya saya nak berkongsi. Kalau yang antara yang biasa kita dengar dan yang selalu saya dengar, Syekh Nuruddin, Ustaz Syekh Husni Ginting, Ustaz Nazrul, dan ada seorang lagi, Ustaz Abdul Qadir Al-Jufri. Ini antara ustaz-ustaz yang bila dia cerita berkaitan dengan sunnah Nabi, tamam, alhamdulillah. Salah seorang lagi, anak kepada Al-Fadil Al-Ustaz Datuk Hasan Azhari, Ustaz Taha. Ini antara ustaz-ustaz yang saya sebut nama mereka supaya kalau ada perselisihan dalam penyampaian ilmu saya, boleh rujuk kepada mereka. Okey? Baik. Yang kedua, saya nak highlightkan, apa yang nak diceritakan hari ini tidak lain dan tidak bukan terdapat di dalam beberapa kitab yang asalnya daripada kitab yang satu, iaitu kitab Syama'il Muhammadi, kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ambil masa sikit saya cerita berkaitan dengan kitab ni? Kerana saya pasti berdasarkan kepada sebelum-sebelum ni bila kita sebut kitab, orang tertanya-tanya kitab tu. Baik, sekarang ni saya nak highlightkan kitab-kitab ini. Jangan takut, ini bukan satu komersial apa, ada duk bayar apa, tidak ada. Yang ni sebagai ilmu. Tapi kalau ada pun bagus jugalah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kitab Syama'il Muhammadi karangan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, seorang ulama yang hebat yang mengenengahkan hadis-hadis yang sahih belaka berkaitan dengan kepribadian Nabi daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, daripada bangun tidur sampai tidur. Yang tu cerita dia. Antaranya apa? Kitab Syama'il Muhammadi yang dalam bahasa Arabnya, ada yang kecil, versi kecil, ada yang versi besar, ada yang versi tebal. Yang kedua, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Hari ini ada di pasaran dalam tajuk Syama'il Muhammadi warna merah bersalut coklat. Ada dalam bahasa Melayu betul. Ini daripada terbitan saya tak ingat. Tetapi ini antara yang bagus. Yang kedua, kitab Syama'il Muhammadi versi Indonesia, warna coklat bersalut kuning. Ada, ini daripada Telaga Biru. Yang ketiga, daripada Darul Hidayah, Darul Nu'man. Darul Nu'man yang bertajuk Insan Teladan Sepanjang Zaman, yang dikarang oleh Syekh Mufti Ahmad Ibrahim Bemat.
Yang ni yang saya cakap tadi, Syama'il Muhammadi. Ini antara yang bagus. Ini berkaitan dengan kepribadian Nabi. Dan kesemua kitab itu, kalau nak cari syarah dia, ini yang saya photostat. Sebab apa saya photostat? Sebab saya senang nak conteng-conteng, nak nambah maklumat. Ini adalah kitab Syama'il Tirmizi, syarah kepada Syama'il Muhammadi yang dikarang oleh Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi. Muhammad Zakaria Kandahlawi. Kalau kita baca yang ni ringkas, tak faham, rujuk kepada yang ni. Ini dapat di Seri Petaling. Dan satu lagi di Seri Petaling boleh dapat buku yang kita nak cerita hari ni, apa dia? Insan Kamil. Semua tu saya sebut tu. Jadi boleh cari, boleh rujuk, tak ada masalah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, baginda Nabi SAW adalah seorang manusia yang sempurna. Apabila Nabi sebagai seorang ayah, Nabi ayah yang sempurna. Ketika mana didatangkan kepada baginda Nabi SAW, anak baginda Nabi SAW, kalau tak silap saya yang bernama Ibrahim. Maaf. Bila sampai Ibrahim kepada Nabi, ketika itu Ibrahim di saat-saat nak wafat lah. Anak Nabi wafat dalam keadaan kecil. Jadi bila Nabi pegang pangku anak dia, menitis air mata Nabi. Jadi para sahabat tengok Nabi menangis. Orang rasa macam heran. Kenapa Nabi menangis? Sebab apa? Nabi sepatutnya strong. Ataupun Nabi anak kan dalam Quran kata fitnah dan sebagainya. Anak ni dunia. Tapi kenapa Nabi menangis? Ini nak tunjuk kata Nabi, nak ajar kepada kita. Nabi pangku dia, Nabi menangis. Sebab apa? Nabi sedih. Nabi manusia biasa. Dan Nabi kata apa? Inilah nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Nabi tengok anak Nabi, Nabi kata dia akan ditempatkan dengan orang yang baik, dan Nabi menangis atas pemergian dia. Menunjukkan apa? Rahmat kepada kita. Kalau kita tengok orang yang nak meninggal, orang yang rapat dengan kita, kita menangis. Itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Nabi tak kata, apa menangis? Koman lah menangis. Orang lelaki menangis habislah. Koman boleh? Koman apa? Ni lah apa? Alah bahasa koman apa? Tak best lah, tak terror lah. Macam tu. Dah. Ada saat menangis. Lelaki perempuan tak kira. Okey? Walaupun kita bukan Superman. Tu dia kata. Ayahna namun muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Itu satu. Yang kedua, Nabi sebagai seorang pemimpin, dalam banyak hadis, banyak riwayat, semua menceritakan Nabi bukan jenis satu orang yang duduk saja. Buat biasa suatu hari. Ini hadis ni famous. Ketika mana Nabi nak pergi mengerjakan haji, tiba-tiba tak jadi. Kena bertahalul. Kena banyak dam dan sebagainya. Dan Nabi suruh semua sahabat buat. Tiba-tiba seorang sahabat pun tak buat. Datang isteri baginda yang mulia Ummul Mukminin, kata, apa kata kalau Rasulullah buat dulu? Baru mereka semua buat. Maka Nabi pun mula buat dulu. Bila Nabi buat, orang lain semua pakat ikut. Ini dalam satu masalah sahaja. Tetapi dalam masalah-masalah yang lain, banyak yang Nabi buat, baru sahabat ikut. Bukan kata Nabi suruh, hampa semayang khusyuk, hampa buat yang ni, hampa puasa 3 hari, hampa puasa. Tak. Nabi yang buat dulu. Baru semua orang ikut. Pesanan kepada kita, kita buat dulu. Baru orang-orang di bawah kita insya-Allah ikut. Apabila yang kita tak mampu, tak mengapa. Itu di atas sifat kelemahan kita. Tapi ada azam dan berusaha untuk buat. 2. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebagai masyarakat biasa. Ini saya nak sentuh secara roughly sahaja, sebab saya nak sentuh berkaitan dengan apa pakaian kegemaran Nabi, apa pakaian, apa makanan Nabi. Itu yang nak sentuh tu sekali lagi. Tapi saya nak kongsi dulu sebagai Nabi, sebagai masyarakat. Nabi, baginda Nabi SAW, daripada awal Nabi sebagai seorang manusia di atas muka bumi, Nabi tak pernah menyusahkan siapa-siapa. Tapi lain dengan kita, termasuklah diri saya, kita kadang-kadang menyusahkan orang lain. Nabi daripada dalam pelukan, tengok macam kita cerita itu kan, daripada dalam pelukan ibu susuannya, ketika ibu baginda Nabi SAW mengandung sendiri, ketika Nabi duduk sebagai seorang anak bersama datuk dia, bersama pakcik dia, bersama orang masyarakat, tak ada satu pun yang orang tengok kata Nabi ni Allah menyusahkan orang. Tak. Berusaha sendiri, anak yang soleh, jiran yang baik. Malah Nabi ni tak pernah kenyang. Nabi kita tahu Nabi makan tak pernah kenyang. Nabi tak pernah
Cukup. Tapi bila orang datang ke rumah baginda Nabi bagi apa yang dia ada untuk orang tu. Lapang dia tak apa. Orang lain jangan lapang. Ini cara Nabi. Masyarakat, saya cerita satu hadis berkaitan macam ni. Tengok hadis ni. Suatu hari seorang sahabat ni, kitab cerita ni ada dalam kitab Syama'il Muhammadi. Boleh buka sifat pemurah Nabi dan Nabi ni, sifat Nabi ni. Seorang sahabat datang kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, ada tak apa-apa boleh bagi kat saya? Saya ni lapang lah. Nabi kata, aku pun tak ada nak bagi apa-apa. Sebab aku pun lapang juga, tak ada apa. Tapi, ini sifat Nabi. Apa dia? Dalam kitab Syama'il, dalam cerita Siti Khadijah kemarin, kata apa? Nabi selalu menanggung beban orang kepada dia. Nabi akan menyelesaikan masalah orang. Ini sifat Nabi. Nabi kata apa? Aku memang tak boleh bagi. Tapi, kamu pergi dekat kedai sahabat kita ujung sana. Ada seorang sahabat kita, dia ada kedai. Kamu pergi ambil barang kat kedai dia. Bila ambil, kamu kata dekat dia, bukan kamu yang hutang, bagi tahu dekat dia, baginda Nabi SAW yang berhutang. Allahu Akbar. Cuba kalau hari ni saya pergi beli apa ke, makan cokotiao ke apa abang. Bukan saya yang bayar tau. Kawan saya sebelah ni bayar. Oh, dia kata tak boleh makan dengan ustaz lah ni. Asyik ustaz duk tunjuk kat kami saja kena bayar. Tak. Nabi, dia hati dia Allah. Dia bila mai Nabi ni, Nabi SAW bila mai bab dengan orang ni, Nabi sanggup meletakkan diri dia sebagai galang ganti. Allahu Akbar. Pergi ambil hutang. Kata Nabi yang berhutang, bukan aku. Aku nak ambil barang saja. Allahu Akbar. Nabi pun bukan ada barang. Sahabat bila dengar macam tu, salah seorang dia Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengar macam tu, Sayyidina Umar kata, apa ni Nabi? Nabi dah buat banyak dah untuk umat. Ni duk pergi bagi berhutang pula. Sayyidina Umar dalam keadaan macam tu. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi rasa tak seronok. Nabi macam tu, dia raut wajah Nabi. Nampak Nabi tak seronok dengan ucapan Sayyidina Umar. Tiba-tiba bangun seorang sahabat kata apa? Tak apa. Biar Nabi kata tu betul, tapi aku yang akan bayar. Bila Nabi dengar sahabat buat macam tu, Nabi tersenyum, muka Nabi raut, wajah Nabi berubah jadi seronok. Nabi kata apa? Kerana inilah aku diutuskan. Kerana nak bantu orang lah aku diutuskan. Kerana وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tak utuskan kamu, melainkan kami utus kamu sebagai rahmat pada semua orang. Allah. Orang yang macam ni, sidang penonton yang saya kasih sekalian, apakah raut peribadi diri Nabi dalam banyak-banyak hadis? Ini kita nak cerita. Boleh ya kita masuk? Baik. Dalam kitab Syama'il Muhammadi, banyak hadis yang menceritakan, hadis yang lebih-lebih kurang sama, hanya beberapa perkataan beza yang hanya nak describe sahaja. Yang pertama apa? Nabi, ketinggian Nabi tidak tinggi dan tidak rendah. Ruba'an, sederhana. Makna kata bila Nabi duduk dengan orang yang tinggi, Nabi orang tak nampak pendek. Bila Nabi duduk dengan orang yang pendek, Nabi orang tak nampak tinggi. Just nice, orang kata. Itu bahasa kita lah. Kita kata just nice. Macam itulah, so. Just nice. Nabi, rambutnya, kita sambung selepas ni, InsyaAllah.